Kalau aku tengok TV kan kat rumah mak aku ni kan, sakit je mata aku kadang-kadang. Kau tengoklah ni, aircon punya air jatuh, dah jadi karat macam ni kat dinding. Tapi kan nak raya ni kan macam tak sedap lah mata kita memandang kan. Aku nak guna Dak Perry punya sabun yang tu, spray mati purpose tu. Nak guna tu, nak bersihkan. Dia kata boleh hilang ni, karat ni boleh hilang kat dinding yang mati purpose tu. Kita cuba. Alright, yang ni kau tengok atas dia panjang kan, daripada atas bawah. Aku buat kat bawah je. Tunjuk kat korang, spray. Kau tengok, baru spray dia punya kotoran dah hilang. Nampak tak, bekas-bekas tu dia jatuh sendiri. Belum aku sental lagi tau. Kau tengok. Baru aku tolak sikit, dia punya yang ini dah hilang. Sebab dia makan lama tau. Dia lama dah benda ni melekat. So ambil masa sikit untuk yang pudar-pudarkan yang warna lain. Tapi yang lain semua dah hilang tau. Yang ini kau biarkan dia, kau spray. Biarkan dia sekejap dalam 5-6 minit. Kalau sejam pun tak apa, kau biarkan dia. Biar dia luntur sendiri. Lepas tu nanti kau tinggal lap je. Dengan mati purpose ni memang semua tempat, semua kawasan boleh gunakan. Kalau ni dinding-dinding korang ni ada kesan-kesan macam air aircon ni biasa terjadi kat rumah korang. Bukan rumah aku je, rumah korang pun ada kan terjadi macam ni kan. Kadang-kadang dia punya air kan tiba-tiba keluar air batu lah, keluar air lah semua nak dia keluarnya. Dah lah beli aircon ni cukup main mahal. Kita pula pakai 24 jam, panas Malaysia ni. So nak raya ni rajin-rajinkanlah diri. Beli je ni, lepas tu spray terus bersih. Spray je. Beli cat baru tak payah. Beli spray ni je. Dah settle. Mati purpose ni. Selesai masalah kau. Serius.